Hello, assalamualaikum geng. Kembali lagi di YouTube Mawis Raya. Video kali ini aku ingin bawa korang ke satu hidden gems di Pulau Pinang. Jadi teruskan menonton hingga ke hujung video. Stay tune geng. Video kali ini kami explore satu kampung yang unik dan epik di Pulau Pinang, iaitu Kampung Agong. Bye Pulau Pinang. Perjalanan ke Kampung Agong dari Georgetown memakan masa kira-kira hampir 30 minit. Setelah 30 minit perjalanan, kami pun sampai di Kampung Agong. Harga gambar berapa? Geng, sekarang kita berada di Kampung Agong. Kampung Agong merupakan salah satu tempat yang wajib korang pergi kak. Sebab ni kampung tema Melayu klasik lah. Mana kita boleh tengok rumah Melayu klasik, kawasan-kawasan kampung Melayu klasik lah. So Kampung Agong ni terletak di seberang lah. Dia bukan kat pulau, dia kat seberang Seberang Perai, area Seberang Perai. Masuk parking tiket RM3 dan untuk tiket masuk kampung ni RM10 seorang. Okay, jom kita jalan-jalan dulu geng. Kalau korang tak larat berjalan kaki, kat sini pun ada perkhidmatan sewa basikal geng. Di sini pun terdapat pelbagai gerai makanan dan minuman geng. Orang kalau lapar ke haus ataupun dahaga, jangan risau. Sini makanan semua sedap. Dan juga ada disediakan tempat untuk makan dan minum. Memang nice, just nice geng. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Buka tu kat dia. Okey nak. Slow. Nak buat tempahan baju ke? Ya. Saya nak tempah baju Melayu. Ya? Okey. Hidup ah. Tak adalah hidup kat atas. Semua dia. Okey. Tak feel lah. Dulu main pakai kaki. Tiba-tiba pakai kaki eh? Ambil pinggan mangkuk tu. Okey.
Oh, Didi. Tak boleh mandi. Apa? Besar tu. Tuh. Alah, kat sini. Tak boleh kotor. Ni. Ada ikan. Dalam ni kan ada tawakadi kan. Tawakadi tapi tak boleh lihat lah kot. Tak boleh bernas. Kalau korang nak tahu, kat sini juga terdapat mini zoo, geng. Sesuai lah kalau korang nak bawa anak-anak korang, wife korang untuk pergi ke sini, bermain dengan haiwan-haiwan kat sini. Ni kambing dwarf ni. Ni besar. Ni kambing hari pari. Selain kuda pun kita dapat tengok. Betul kan? Betul tu. Sekarang dah sampai dekat mini zoo di Kampung Agong. So dia ada kuda dekat sini. Dan kuda? sofa yang kita nampak tu. Boleh naik kuda lah? Oh, naik kuda. Okay, sekarang kita dah memasuki mini zoo. Mini zoo anda kena bayar RM10 untuk makanan saja. So harga makanan ni memang RM10. Nak masuk wajib beli makanan. Geng, ni makanan dia. Kambing. Kambing. Halo. Hai kakak tua. Okey, meeting tadi. Yang sama lah. Okay, selain kuda pun kita dapat tengok macam haiwan juga. Ni ada yang sama. Ni anak kambing ke kambing dwarf ni? Kambing dwarf kan? Oh, kambing dwarf kan? Betul tu. Ni kambing dwarf ni. Dwarf kambing. Kambing pendek panggil. Ni kambing besar. Ni kambing hari pari. Kerek lah. Dia makan ke? Makan sayur. Makan ni rumput. Dia makan aku. Apa orang belakang. Oi kan. Ni ringan sikit. Macam kucing ringan ni. Ni kambing dwarf. Kambing kan. Melepek ni. Makan. Berapa? Good boy. Berapa ah? Berapa harga seekor ni? Beli kat rumah biasa. Dia lawa. Awak penggemar kambing ke? Ada job baru Kuda macam biasa kan? Kuda ni lah yang saya pernah. Ya. Kau suari Ostrich kan? Bukan kau suari. Bahaya ni. Belum dari Australia. Kita pun takut. Itik ayam mangsa. Mangsa Oh, Turki. Ni masak sedap ni. Bukan angsa. Salah tu, Turki. Ni. Oh, ni angsa. Angsa sesat. Ni nama dia Puteri dan Bella. Oh, bagus macam rumput. Snow. Ini Snow. Snowy. Snowy. Makan sini bang. Ni apa nama? Tak ada nama. Ni no name. Nama tak ada.
saya ada. Nak ke? Ayah kasih buat ayah dah kasih semua. Sekejap bagi. Bagi. Habis. Habis makan. Lah, tadang ke rusa? Mana rusa? Rusa tengah tidur kan? Ni waktu tidur dia ni, lepas Jumaat. Setelah lepak santai di Kampung Agong, maka berakhirlah destinasi kami di Pulau Pinang. Terima kasih kerana sudi menonton. Bagi yang baru di channel ini, sila tekan butang like, komen dan subscribe, gang. Thank you. Assalamualaikum.